Guys, dekat sini lubang ni special sikit. Kalau nak masuk air tu 120. So pitching tak masuk kan. Kita aim kiri lah. Kita aim kiri. Swim biasa je. Okay, nak layup kat situ. Ni bola yang kita layup tadi, tinggal 140 lagi. So kan senang. Second shot masuk green. Kita just kena maintain tengah je. Kita guna 7, smooth swing je. Tengok tu. Atas green. Kan senang, kita layup 2 atas green lah. Daripada kita nak pukul driver, nak attack, bola tak betul. Bola kita short lah. So kita kena aim belah kanan sikit, dia akan roll ke kiri. Kita buat simple chip je. Hopefully dia akan stop lah. Allah, kenapa dia land dekat fringe? Kalau dia land dekat green tu okey. Terimalah 3 on. Okey, dah nampak kawan aku punya bola, dia pergi kiri. Ni untuk par. Okey lah. Oh yo. Double bogey. Okay guys, inilah hole ketiga. Hole yang aku rasa kalau korang power, tak payah nak layup. Kau just guna driver yang boleh fade, akan landing kat situ. Chip masuk, dah boleh dapat birdie dah. So, jumpa korang bulan depan. Okay? Join event dekat link in bio.